Ini adalah safety shoe. Nampak? One video, one safety product. What's up guys? Hari ini saya ada safety shoe baru ya kat sini. Ini adalah jenama Moda Safe. So kalau korang pernah beli safety shoe Moda Safe ini adalah sampel sebelum ini M231. Okay, korang nampak kat sini tak? Ini adalah sampel shoe ya. Apa ni? Toe cap. Ya, dikenakan sebagai composite toe cap. Maknanya dia tak pakai besi pun. Tapi hari ini kita ada model baru. Jom kita unbox kan. Okay, besar ya. So jenama ini adalah M2522. Ini adalah safety shoe. Nampak? Ini adalah model M2522 mid cut dan dia adalah metal free. Maknanya dia langsung tak pakai besi pun. Apa yang saya pegang ini adalah model baru untuk Moda Safe. Untuk jualan ini memang laris untuk jenama ini Moda Safe. Tapi ini adalah model baru. Tapi sebelum ni kan, biasanya model kita ada adalah ini sahaja. Lepas tu ada M201. Dan memang customer suka lah sebab dia ringan, dia selesa dipakai dan dia ada sirim, ada Dodge. Tapi ini kan, ini adalah model baru. Apa first impression korang? Cantik lah. Belakang ni kan ada corak. Apa yang saya memang suka ni adalah belakang ni ada corak. Dan first impression ni memang ringan. Itu yang best. Sebab kenapa ya? Kalau korang kerja kat site ke, kat tapak pembinaan ke, mesti pastikan kasut korang memang ringan. Ini memang sesuai lah kan. Sebab dia tak ada besi. Dan dia pakai microfiber. Okay, seperti yang biasa, Moda Safe ni semua pakai microfiber untuk kulit dia. Dia ada design cantik sikit lah. Belakang dia ada corak kat belakang. Lepas tu di mid cut. Dan bawah ni pakai PU juga. Alright, PU ni kenapa? Biar dia ada anti-slip, ada anti-oil. Dan biasanya di banyak kilang, banyak jenis kilang korang boleh pakai. Sebab dia ada anti-slip dan dia ringan. Apa lagi? Microfiber kat belakang ni, kat semua ni kan, dia ada ventilation. Maknanya dalam bahasa Inggeris dia breathable. Breathable maksudnya boleh bernafas lah kan kasut ni. Kalau boleh bernafas maksudnya angin boleh masuk. Maknanya lebih selesa. Besok dia pakai Kevlar. Kevlar pun tak ada besi. Tapi biasa pakai steel toe cap atau steel plate kan. Tapi ini pakai Kevlar sahaja. Depan dia pakai toe cap, pakai composite. Okay, korang tengok composite macam mana kan. Ini adalah model lama. Korang nampak kat sini. Ini adalah toe cap composite. Sebab memang ada customer pernah tanya. Dia kata, kalau ada elektrik macam mana ya? Ada electrical conduction tak ada sebab dia tak ada besi. Seperti yang biasa, kebanyakan safety shoe memang boleh pegang macam ni. Ini adalah jenama dari Malaysia. Ini adalah Moda Safe. Korang boleh dapat safety shoe ni ada sirim, ada Dodge, ada ESD lagi. Electrostatic discharge. Kalau korang kerja kat bidang semiconductor dalam fab kan pun boleh pakai ni. Memang cukup sebab dia ada ESD yang korang tak perlu risau lah pakai safety shoe yang ada ESD ke tadi sini. Harga dia pun cukup kompetitif sebab dia kurang tadi RM200 sahaja. Cukup mantap. So itu je untuk safety shoe hari ni. Untuk jenama ni Moda Safe M2522. Apa pandangan korang tentang safety shoe ni? Kalau korang pernah pakai atau nampak cantik nak beli, boleh tekan link kat bawah. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye bye.